Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Minta maaf lambat sikit hari ni. 5.30 menit dah sekejap. 1/2 jam 40 minit lah. Sebab tak ada mesyuarat fakulti. Muka surat 32 yang ke-10 kan? Okey, jadi Syekh Daud Al-Fatani dalam ni pengarah kita ni nak menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenali sebagai sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut ada sifat ma'ani dan juga sifat salbiyah yang telah kita belajar sebelum. Jadi sifat ma'ani ini ada 7. Sifat ma'ani ada 7, iaitu kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan juga kalam. Jadi sifat kudrat, iradah, ilmu ini adalah sifat yang kita dapat faham melalui dalil akli dan juga dalil nakli. Adapun sifat hayah, sama, basar dan juga kalam ini, sifat ini zahirnya ada persamaan dengan kita makhluk. Kita ada hayah, sama, basar, kalam. Cuma sifat-sifat ini tidak sama dari sudut hakikatnya dengan sifat makhluk. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala sifat kesempurnaan. Cuma sifat yang menjadi dalil yang menjadi hujah kepada sifat ini adalah dalil samiyah. Itu kerana diberitahu kepada kita di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan sifat hayat, sama, basar dan juga kalam. Jadi hujah dan dalil di sini adalah dalil sami, sebagaimana yang disebut di dalam matan kitab Jawharatul Tauhid. Kata dia kita hayah, sama, basar dan juga kalam ini dalilnya adalah dalil nakli. Saya tak ingat matannya. Nanti boleh tengok dalam matan kitab Jawharah. Jadi kata dia yang ke-10 iaitu sifat hayah, artinya hidup. Maksud perkataan hayah itu hidup. Jadi maksud apa sifat hidup ini? Iaitu ibaratun, iaitu ibarah an sifat, maksudnya suatu daripada sifat yang qadim lagi berdiri dengan zat. Maksudnya apa dia? Sifatul qadimatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Maksudnya sifat yang ada pada zat Allah. Maksudnya sifat yang azali yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan sifat kudrat, iradah, ilmu sebelum ini, dengan zatnya, dan tiada hidupnya itu dengan nyawa, dan tiada dengan nafas, dan juga tiada dengan mazaj. Maksudnya kita makhluk manusia ini hidup mesti kena ada roh, kena ada nyawa, maksudnya kena ada nyawa, kena ada nafas, dan juga kena ada mazaj. Maksud mazaj ini naluri dan perasaan lah. Yakni kejadian yang 4, iaitu unsur tanah, hidup, tanah, air, api yang disebut tu, 4 unsur, dan tiada hidupnya dengan makanan, dan tiada dapat mengadakan sesuatu makanan, dan tiada dapat mengadakan sesuatu dan mengadamkan dia, dan tiada membutakan hakikat satu, dan tiada pula menunjukkan atas suatu seperti kalam, dan dikatakan pada manusia itu mati, itu bercerai nyawa daripada badan. Pada Allah Subhanahu Wa Taala hukum mati, maka ada saya tak bawa mata, hukum mati jika ada jika ada hidupnya dengan nyawa. Maksudnya
kita dah kata Allah Subhanahu Wa Taala ni hayat yang mana ada baginya lawan itu mati. Sebab kalau mati ni maksudnya bagi kita mati ni dipisahkan di antara roh dengan jasad mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sedemikian. Dan dengan makanan dan mazaj, maka adalah pada hak Allah Subhanahu Wa Taala itu ibarat daripada sifat tusahabu liman qamat bihi al-idrak wa la tata'allaq bi syai'. Jadi Syekh nak beritahu kat kita sekarang ni, hidup Allah Subhanahu Wa Taala ini tak serupa dengan sifat hidupnya makhluk. Sebab hidup makhluk dengan nyawa. Jadi bila dipisahkan roh daripada jasad, adalah nyawa, jasad akan mati. Begitulah juga dengan makan minum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada makan dan juga minum untuk membolehkan dia hidup. Jadi apa dia kata dia, sifat hidup itu ialah oleh kerana sifat hidup ni sifat yang ada pada zat Tuhan dan tak serupa dengan makhluk. Jadi apa dia kata dia, definisi dia sifatun tusahhu liman qamat bihi idrak, iaitu sifat hayah yang didefinisikan bagi Tuhan. Itu sifat yang dengan adanya sifat hayah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat qudrah, ilmu, iradat, iaitu dan la tata'allaqu bi syai', dan sifat hayah ini tidak ada ta'alluq. Jadi daripada 7 sifat sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini, sifat qudrat, iradat ta'alluq dengan perkara mungkin saja. Sifat ilmu ta'alluq dengan tiga-tiga. Sifat kalam sama, sifat ilmu dengan sifat kalam ta'alluq dengan tiga-tiga, maksudnya wajib, mustahil dan juga mungkin. Sementara sifat sama dan juga sifat basar, dia bertakluk dengan perkara-perkara yang mubsarat dan juga al-masmu'ah. Jadi 6 sifat ini ada takluk, ada bersifat hayah, tidak dipanggil sifat yang bertakluk. Maksud sifat bertakluk ni maksudnya sifat itu berfungsi dan berperanan. Contoh qudrat untuk mengadakan, iradat menentukan. Kemudian terjemahan dia kata iaitu sifat yang tadi lagi berdiri pada zatnya, maksudnya berdiri pada zat mana ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi, yang mensahkan ia bagi segala sifat yang berdiri dengan dia, yakni ada padanya idrak, iaitu alim, sami' dan juga basir dan juga mutakallim. Maksudnya dengan adanya sifat hayah, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersifat, kita boleh faham, bersifat dengan sifat sama, basar, maksudnya bersifat dengan sifat qudrah, iradat dan juga ilmu. Dan itu syarat pada hukum akal bagi segala sifat ma'ani. Jadi lazim daripada tiada hayah ketiadaan segala sifat ma'ani. Maksudnya untuk kita dapat faham dari sudut hukum akalnya, Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang 6 itu mesti ada padanya itu hayah. Dan tiadanya nisbah pada hak yang baharu. Dan tiadanya hayah, nisbah pada hak yang baharu, ada pada makhluk-makhluk yang baharu. Adapun pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka lazim daripada ada hayah, ada segala sifat ma'ani. Sebab kalau kita makhluk ni tidak semestinya kalau ada hayah mesti kena ada sama. Sebab ada orang ada hayah tapi dia tak ada. Ada orang hidup tapi mata tak nampak. Ada apa bagi Allah SWT? Sebab itu adalah kesempurnaan sifat, kesempurnaan bagi Allah SWT.
Ada pada hak Allah Subhanahu Wa Taala maka lazim daripada ada hayat, ada segala sifat ma'ani. Kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada bercerai setengahnya daripada setengah yang lain, dan tiada bercerai ia daripada zat yang qadim selama-lamanya, dan adalah hayat itu tiada takluk dengan sesuatu, yakni tiada menuntut akan pekerjaan yang lebih daripada berdiri ia pada zatnya. Maksudnya hayat adalah sifat yang ada pada zat. Maksudnya hayat ini tidak berfungsi untuk berperanan dengan peranan tertentu. Kalau kudrat untuk mencipta, mana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menentu, kemudian selepas dia menentu dia buat. Begitulah sifat kudrat, sifat iradat menentu. Sifat iradat menentu, contohnya bila kita nak dilahirkan, bila kita nak dimatikan. Jadi semua ini berlaku dengan ketentuan Allah, dan juga dengan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada berdiri ia pada zat. Maksud boleh faham tak? Maksud dia nak kata sifat hayat inilah sifat yang hanya ada pada zat. Dan hayat ini tidak memberi taksir, memberi kesan lebih daripada dia sebagai sifat sahaja. Ada pun sifat yang kudrat, iradat, ilmu, sama bahasa kalam, di samping dia sifat, dia ada fungsi. Di mana dengan sifat itu Tuhan mengetahui. Dengan sifat ilmu, maksudnya dengan sifat basar, Tuhan melihat, maknanya diketahui benda yang bersifat musyarat yang dilihat. Dengan adanya sifat sama, maksudnya Tuhan mengetahui perkara-perkara yang masmu'an ataupun yang mawjudan, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya ia mensahkan bagi sifat idrak dua. Adapun yang bukan sifat idrak, yang bukan sifat idrak itu tiada syarat pada mensahkan, seperti warna dan bau-bauan, maka tiada disyaratkan padanya itu hayat. Sebab kita macam kita tertuju kepada sifat lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada sifat sama basar, sifat sama dan basar, sifat ilmu sekali. Ada bagi Tuhan ni sifat kita bagi sifat idrak. Mana ulama khilaf, dan pendapat jumhurnya tidak perlu kepada sifat yang baru selain daripada sifat ilmu, sama dan juga basar. Mana sifat idrak. Sebab apa? Tidak. Sebab tidak ada nas dan tidak ada dalil daripada Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata dia yang ke-11, sama artinya mendengar, dan kedua belah basar artinya melihat. Maka wajib kita iktikadkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Sami', iaitu yang maha mendengar, lagi basir, yang maha mendengar, maha melihat. Tiada tiada lenyap daripada pendengarannya segala yang didengar, dan jikalau tersembunyi sekalipun, dan tiada lenyap daripada penglihatannya segala yang dilihat, dan jikalau kecil, dan tiada jikalau kecil sekalipun, dan tiada mendindingkan pendengarannya oleh jauh. Maksudnya untuk jauh dari mana pun tidak dikira jarak itu sebagai penghalang. Sebab kita kalau jauh tak dengar. Nanti kita kata ni jauh, tak pakai mikrofon tak dengar. Ada berbagai Allah Subhanahu Wa Taala yang kecil, yang jauh, maknanya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jikalau kecil dan tiada mendinding pendengarnya oleh jauh, dan tiada menolakkan melihatnya oleh gelap. Maksudnya gelap, maksudnya kalaupun gelap, maknanya seperti disebut di belakang nanti, seekor semut yang hitam berada di atas batu yang hitam di waktu malam. Maknanya
semut dah hitam, batu pun hitam, waktu pula malam, tak nampak apa kan. Tapi bagi Allah SWT semuanya sudah diketahui. Dan tiada biji mata dan tiada dengan kelopak mata. Maksudnya mendengar dan melihatnya Allah SWT ini bukan menggunakan alat seperti mana makhluk. Maksudnya Allah SWT melihat, mendengar dengan sifat sama dan basar ini, bukan dengan alat-alat seperti kita nak dengar kena ada alat ni. Nak melihat kena ada alat penglihatan, kena ada cahaya, kena ada objek. Itu bagi kita tidak ada halangan. Kalau ada objek tapi ada halangan, contohnya kita ada telinga tapi tak ada gelombang, tak boleh mari, tak ada udara, gelombang tak sampai kat kita. Kita sekarang ni kita boleh cakap, kita duduk di Malaysia ni boleh cakap pakai alat ni sebab ada gelombang, boleh bawa ni dibaca ke satelit, boleh tengok seluruh dunia sebab ada gelombang. Pendengaran boleh sampai kepada semua. Jadi kalau tak ada alat gelombang, kita tak boleh dapat melihat bersama. Begitu juga mendengar. Ada pun Allah SWT tidak sedemikian. Dan tiada dengan kelopak mata dan juga mendengar dengan tiada lubang telinga, seperti mengetahui dengan tiada hati dan juga menapar menapar dengan tiada tangan, dengan tiada anggota, dan juga menjadikan suatu dengan tiada pegawai dan beban, maksudnya. Dan tiada menyerupai sifatnya dengan segala sifat makhluk, seperti tiada menyerupai zatnya dengan zat segala makhluk. Maksudnya nak kata di sini sifat-sifat ma'ani ini sifat yang zahirnya sama dengan makhluk. Maksud zahir di sini ialah dari sudut nama ataupun dari sudut sifat. Maksudnya kalau kata dari sudut namanya, kita ada kudrat, kita faham kita pada kudrat. Tapi kudrat kita ni terbatas. Kudrat Allah SWT sempurna. Iradat, kita ada iradat. Tapi iradat kita ni terbatas. Maknanya sama dari sudut nama, tapi tidak sama dari sudut hakikat. Jadi hal ni wajib kita nantikan persamaan. Kalau tidak jadi golongan musyabbihah yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, maka pada masa itu akidah kita menyesat. Dan makna sama itu pada hak yang baharu, ibarat daripada kekuatan yang ditaruh pada orang yang terhampir di dalam lubang telinga, yang mendapatkan dengan dia segala suara. Bahasa lama. Maksudnya kata dia, kalau kita kata mendengar, ialah suatu alat yang ada dalam telinga kita ini, iaitu dengan saraf pendengaran, dengan ada gegedam dan sebagainya ini, menyebabkan kita boleh mendengar gelombang yang masuk ke dalam telinga kita itu, kita dapat memahami apa yang dituturkan. Begitulah juga dengan melihat. Katanya adapun pada hak Tuhan kita, maksudnya sifat sama bagi Tuhan, ialah ibarat daripada sifat qaimatun bidzati yang kasyubu biha kullu mawjud. Di sini Syekh kita memberikan definisi ini berdasarkan pendapat ulama mutakhirin yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini mendengar semua hak ada. Sebab ada sekalian katanya pendapat yang satu di atas tadi. Sebab ada pendapat yang mengatakan Tuhan ini mendengar apa yang bersifat masmu'an, kemudian yang dilihat apa yang bersifat mubsarat. Ada pun hak ni kata dia yang Tuhan dengar semua hak yang dilihat ada, yang dilihat semua hak jenis ada juga. Jadi kalau hak yang dilihat mengikut satu pandangan, hak yang berupa warna, hak yang didengar yang berupa suara. Tapi oleh kerana semua yang dikatakan hak yang suara dan juga warna ini termasuk dalam perkara-perkara maujudah, maka hak semua yang wujud ini, sebab itu teori mengatakan gelombang apa ni kan, gelombang cahaya ini semua ada perkara-perkara yang ada,
yang wujud, walaupun tak nampak dengan mata kita. Jadi semua ini didengar, dan gelombang yang kita cakap apa ni, dia tidak hilang, bahkan dia ada. Jadi dengan sebab itu dia diketahui, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa hak yang kita sebut dan kita bicara. Jadi sifat qaimatun bi zatihi yang kasyifu biha kull mawjud, iaitu sifat yang berdiri dengan zatnya, yang membukakan, yakni yang nyata baginya. Maksudnya yang nyata, yang membuka ni maksudnya Tuhan mengetahui. Jadi mengetahui dengan sifat itu berbeza dengan mengetahui dengan sifat sama. Kalau tidak, jadi sifat itu belaka lah. Dan membukakan, yakni nyata baginya dengan dia tiap-tiap yang mewujud. Dan yakni basar itu pada hak yang baharu, maksudnya melihat, mengikut kita makhluk ini. Kalau tadi mendengar bagi makhluk ialah setiap gelombang yang masuk dalam telinga, maka ditangkapi oleh kita melalui deria tersebut sehingga kita dapat memahami sesuatu. Melihat apa begitu? Maksudnya cahaya yang masuk pada cahaya objek yang masuk ke dalam alat penglihatan mata kita, deria mata kita, retina kita ni, kemudian dapat kita melihat dan menyaksikan sesuatu. Lepas itu kata dia makna basar pada hak baharu, maksudnya basar pada penglihatan kita ini ibarat daripada kekuatan yang dijadikan pada dua orang yang apa tu? Dua orang yang berangka ke muka yang menjalar, berongga. Orang yang berongga berjumpa keduanya itu pada hadapan otak. Maksudnya orang saraf lah, kita boleh kata gini. Itu orang saraf yang ada dalam mata kita ini, sebagaimana yang kita tahu dalam teori penglihatan sekarang ni, kan mana saraf kita ni akan bawa kepada otak dan kita dapat memahami. Kemudian bercerai keduanya, maka timbul pada dua mata, yang pada pihak kiri kepada mata kanan, dan yang pada pihak kanan pada mata kiri. Ni zaman dia ni tinggi dasar ini 300 tahun dulu. Maksudnya macam mana dulu ni tempat kita pengajian tentang apa yang optik ni, tak lagi kita hidup baru, jadi tak lagi kita, tapi makna dunia Islam dan berbicara mengenai ini apa ni, Ibn Haisam yang belajar dalam STPN yang telah membuat kajian tentang optik apa tu dalam anti moden. Jadi semua itu dah ada. Jadi Syekh Daud ni dah belajar. Jadi bagaimana kata dia saluran saraf mata ke kiri ke kanan otak masuk sehingga menjadikan kita dapat melihat. Okey. Dan mendapatkan dengan dia akan segala jisim, mana objek yang dia tengok, dan segala warna dan segala kelakuan hak yang berlaku. Adapun pada hak Tuhan, mana basar bagi Tuhan itu ialah ibarat daripada sifat, iaitu suatu sifat, ibarat daripada sifat, mana suatu sifat qaimatun bi dzatihi yang kasyifu lahu biha kull mawjud, iaitu sifat yang berdiri dengan zatnya, yang nyata baginya dengan dia tiap-tiap yang wujud. Maksudnya kalau hak pendapat yang satu lagi, kata dia sifat melihat ini, dia akan melihat semua hak yang ini mubsarat, yang dilihat. Berbeza dengan sifat sama yang mendengar apa hak yang jenis didengar. Mana perkara-perkara hak yang jenis didengar, yang berbentuk suara dan gelombang ini didengar. Hak yang berbentuk warni itu diketahui melalui sifat basar. Tapi hak yang pendapat yang kedua ini, sama dan juga basar bertakluk dengan semua hak mawujud. Hak benda-benda wujud dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya lebih umum daripada
hanya melihat pada yang jenis warna dan mendengar pada yang jenis gelombang saja. Mana semua jenis wujud maksudnya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nyata baginya dengan dia tiap-tiap yang mewujud, maka yang dimurad maksudnya dimaksudkan dengan mewujud, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifatnya yang mewujud ataupun yang subutiyah dan juga segala makhluk. Maksudnya bila disebut yang kata warna saja, pendapat ini agak kita kata diiktirafkanlah oleh pendapat kalau kita kata yang dilihat warna saja ataupun yang bersifat gelombang saja itu hak makhluk. Jadi sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini melihat zatnya, mendengar zatnya, hak yang qadim. Jadi kata mawjud itu adalah lebih menyeluruh berbanding dengan pendapat yang mengatakan hak yang mubsarat dan juga al-masmu'at. Walaupun hak yang mubsarat dan masmu'at ni maksudnya takluk dia juga dengan hak yang sifat sama basar juga bertakluk dengan sifat hak yang mawjudat, termasuk hak yang qadim. Maka kata dia sekali lagi, maka adalah sama dan basar itu takluk keduanya pada segala mawjud. Maksudnya sifat sama dan sifat basar ini takluk dengan segala mawjud, maksudnya dia mengetahui semua hak yang ada, gitu. Termasuk yang ada ini mawjud yang qadim dan juga mawjud yang baru, iaitu sama ada mawjud itu qadim ataupun mawjud itu hadis. Maksudnya Tuhan tahu, Tuhan melihat dan mendengar semua yang mawjud. Maksudnya yang qadim itu zat Allah, yang baru mana semua makhluk yang ada. Maka mendengar dan melihat pada azalinya akan zatnya, maksudnya Tuhan mendengar melihat zatnya dan juga segala sifatnya yang wujudiah. Sifat-sifat yang wujudiah maksud sifat apa? Sifat ma'ani lah. Ma'ani dan ma'nawiyah itu sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama sakalan itu semua sifat wujudiah. Maka didengar akan samanya dan basarnya dengan samanya, dan melihat akan basarnya dengan sama dengan basarnya, dan mendengar dan melihat pada barang yang sentiasa segala zat dan zat kainatnya, zat kainat maksud zat makhluk, dan segala sifatnya yang wujudiah, ada ia daripada bersuara ataupun lainnya. Maksudnya hak yang mawjud sama ada dia ada suara ataupun tak ada suara, semuanya adalah termasuk dalam takluk sifat sama yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasih dan benci, kasih dan benci kan, berjisim ada ia atau tidak, atau warna atau bau-bauan atau rasa, dan bagai rasa yang 9 telah terdahulu sebutnya dalam apa dunia disebut idrak, rasa, masa, mani, kemudian itu diktat, dan akuan ini akuan ni kaun, asalnya daripada kaun akuan, mana dahulu, kemudian akuan yang 4 iaitu dahulu sebutnya juga. Maka sekalian itu didengarnya dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah, datang seorang Yahudi akan Aba Abdullah Muhammad bin Khalil, maka berkata ia, tiadakah engkau berkata Allah itu qadim? Kata kami, bahkan ada wajib dikata kepada orang Islam, iaitu Muhammad bin Khalil ini, kata, bukankah kamu kata Tuhan yang qadim? Itu
soalan kita. Jawab Khalid, memanglah benarlah. Dan katanya samanya qadim. Bahkan dan katanya samanya qadim, ada sifat sama itu qadim. Kata kami, bahkan katanya apa didengarnya pada azali dahulu daripada dijadikan makhluk. Jadi sekarang ni kalau kita Tuhan ini qadim, azali, sifat sama dia juga qadim, azali, ataupun sifat melihat bersama. Jadi waktu makhluk tak ada, apa hak yang dia tengok, apa hak yang dia dengar. Kita maksud dia jauh kita. Dan suara pun tak ada kan. Mereka dan suara mereka itu dan kalam mereka itu. Maka aku kata jawab Khalid, maka aku kata takluk samanya itu yang qadim itu dengan kalamnya yang qadim. Maka bersegera Yahudi itu mengucap akan tangannya, batu angkatlah, mengucup, cium tangan, mengucup bukan puncak, mengucup, mencium tangannya. Maka kataku, aku tambahkan kamu saudaranya itu basar. Maksudnya tadi kalau kamu tanya sama saja, maknanya sewaktu tidak dicipta apa-apa, apa yang Tuhan dengar ya? Jadi sekarang ini sifatnya qadim, tapi hak yang barunya itu takluk kepada sifat sama. Macam kita kata sifat kudrat qadim, sifat Allah. Habis itu takluk kepada sifat kudrat, hak di makhluk yang dicipta ni hak di baru. Itu yang dipanggil, yang kita pelajari dalam sifat af'al. Sifat af'al dalam mengikut mazhab kita Asy'ariyah, sifat af'al ini sifat yang baru, hadis. Ada pun sifat, ada pun yang qadim, ada sifat zat. Sebab apa? Sifat af'al itu adalah takluk kepada sifat kudrat. Jadi sekarang sebelum adanya alam, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Cuma dia tak cipta lagi. Itu kita kata pada masa itu dipanggil takluk suluhi. Maksudnya kudrat dah ada, soleh boleh untuk mencipta alam, cuma tak buat lagi. Jadi bila Tuhan mencipta alam, mana alam baru ada. Kalau alam, bila dah alam baru ada, apakah berlaku perubahan pada zat Tuhan? Tidak. Sifat qadim, sifat qadim, cuma baru Tuhan mencipta. Kalau kita tanya sebab apa baru cipta, sebab memang Tuhan telah menghendaki dengan sifat iradah dia mencipta. Macam kita sekarang, kenapa kita ada sekarang, tidak ada 1000 tahun ataupun 1,000,000 tahun dulu? Sebab dulu tidak dikehendaki oleh Allah kewujudan kita. Dan sekarang ini baru dikehendaki oleh Allah wujud kita sekarang. Maka kita dicipta oleh Allah. Jadi takluk kepada sifat iradah untuk mengadakan kita pada waktu ini, di tempat ini. Maka kudrat pelaksana mencipta dan mengadakan kita sekarang. Itu panggil takluk kepada sifat kudrat. Ada apa kudrat? Dia sifat zat qadim. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama pasukan, semua adalah sifat zat yang qadim, yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baru takluk dia. Yang ni pun sama kata dia. Mana Syekh Muhammad Khalil ini bila Yahudi ditanya sifat sama, dia kata aku tambah basuh pun sama. Jadi Tuhan dipanggil sifat, Tuhan yang Maha melihat walaupun dia tidak cipta apa-apa daripada makhluk. Sebab apa? Sebab sifat itu qadim. Lepas itu baru Tuhan mencipta dan baru ada segala makhluk yang ada. Maka kata dia, aku tambah kamu dan itu saudaranya itu sifat basar, dan itu penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim pula, takluk dia pada azali dengan wujudnya yang azali. Maksudnya sifat sama itu bertakluk dan dia melihat, dia mendengar zatnya azali.
Maka keluar dengan kata maujud itu maklum sama ada mustahil atau mungkin tiada takluk sama dan basar akan keduanya, tetapi adalah samanya dan basarnya itu apa tadi? Patut bagi melihat akan mungkin yang diketahui bahawasanya lagi akan diadakan. Okey, maka keluar dengan kata maujud yang maklum. Maaf, salah baca. Maka keluar dengan kata maujud maksudnya takluk sifat kudrat, sifat sama dan basar. Maka keluar dengan kata maujud maksudnya kata dia sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala, tata'allaqu, kata dia tak ada apa, yang kasyafu biha kullu maujud, maksudnya Tuhan mengetahui semua hak yang ada. Jadi sekarang ni apakah dia ni akan bertakluk dengan hak maklum, maksudnya tidak termasuk dalam takluk sifat sama dan basar ini perkara-perkara maklum. Sama ada mustahil ataupun mungkin. Maksudnya perkara wujud yang maklum ataupun wujud yang mungkin, dia ada takluk sama dan juga basar akan keduanya, tetapi adalah samanya dan basarnya itu patut bagi melihat akan mungkin yang diketahui bahawasanya lagi akan diadakan. Maka adalah bagi sama dan basar itu tiga takluk. Pertama tanjizil qadim, dan iaitu takluk keduanya dengan zatnya dan dengan segala sifatnya. Sifat apa tadi? Dan dengan segala sifatnya bertitis. Kedua, suluhil qadim, itu kita baca sekali. Dan itu takluk keduanya dengan segala mungkinat, iaitu perkara-perkara yang mungkin, yang diketahui Allah bahawasanya tidak dijadikan dahulu daripada dijadikan. Ketiga, tanjizi hadis, dan iaitu takluk keduanya dengan segala mawjudat yang mungkin, kemudian daripada adanya, kemudian daripada adanya. Jadi inilah atas qaul yang mu'tamad, sama itu takluk bagi segala yang mawjud. Habis titik. Jadi Syekh Daud sini diambil pendapat yang mu'tamad yang mengatakan bahawa sifat sama ini bertakluk dengan mawjudat, bukan dengan mubsarat dan juga al-masmu'at. Kita tengok sekali lagi ayat yang kata tadi. Maka keluar dengan kata mawjud, ada dalam definisi sifat sama dan basar, kata dia sifatun qaimatun bidzati, sifat yang ada pada zat Tuhan, biha yang kasyifu kullu mawjud, anda dengan sifat itu Tuhan mengetahui semua yang mawjud. Jadi sekarang ni bagaimana hak yang maklum, apakah termasuk dalam ta'aluk sifat sama
ataupun takluk termasuk dalam takluk sifat basar? Jawapannya tidak. Maksudnya apakah tidak masuk dalam takluk sifat sama dan sifat basar itu maknanya tidak mengetahui? Tidak. Sama dengan kita kata boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala nak mengadakan Tuhan satu lagi? Dan Tuhan kan Maha Kuasa. Boleh tak Tuhan nak buat Tuhan satu lagi? Kata kalau buat Tuhan satu lagi, jadi dua Tuhan lah pula, kan? Jadi dua Tuhan lah pula. Mustahil. Hadis ni macam mana nak kata, kalau nak kata tak boleh buat, jadi lemah pula. Jawapan dia ialah kudrat tidak bertakluk dengan perkara mustahil. Sebab mencipta Tuhan satu lagi adalah mustahil. Begitu kata, boleh tak Tuhan nak buat sesuatu, nanti dia tak boleh angkat. Nak buat sesuatu dia tak boleh angkat. Kita dah baca dalam bab takluk. Maksudnya kalau kita tak boleh angkat, lemah mustahil. Jadi jawapan dia ialah Allah SWT sifat kudrat tidak bertakluk dengan perkara mustahil. Hanya juga sama dan basar. Dia tahu tak hak benda yang ma'dud. Dia melihat dan mendengar dah hak ma'dud. Dia tak ada nak dengar pun. Mana dia tidak bertakluk. Mana kalau kata benda yang tak ada didengar, sesuatu yang tak ada tidak wujud. Nak tengok apa? Dia tidak wujud. Bukan tak boleh tengok, tapi sifat tersebut tidak bertakluk. Itu maksudnya. Jadi keluar dengan kata mawjud, iaitu ma'dud. Benda-benda yang tiada, maksudnya di luar daripada takluk sifat sama dan juga sifat basar. Sama ada mustahil ataupun mungkin. Maksudnya ma'dum yang mustahil dan ma'dum yang mungkin. Maksud ma'dum yang mustahil macam mana? Kalau ma'dum yang mungkin, seperti anak kita tak ada lagi, sekarang tak ada anak lagi. Ma'dum mungkin, tapi boleh ada, lepas kahwin ada. Kan? Tiada takluk sama dan basar akan keduanya. Maksudnya sifat sama tidak bertakluk dengan sifat mungkin dan juga mustahil. Sifat perkara yang ma'dum mungkin atau perkara ma'dum yang mustahil. Tiada takluk sama dan basar akan keduanya, tetapi adalah sama dan basar itu patut bagi melihat akan mungkin dia diketahui bahawasanya lagi akan diadakan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam takluk sifat sama dan juga sifat basar. Perkara-perkara mungkin akan ada ke depan. Maksud itu termasuk dalam takluk. Maka katanya adalah bagi sama dan basar itu tiga takluk. Yang pertama tanjizul qadim. Maksudnya tanjizul qadim sejak azali Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat tersebut. Maknanya boleh melihat, boleh mendengar. Kemudian yang kedua, dan itu takluk keduanya dengan zatnya dan segala sifatnya. Itu tanjizul qadim, maksudnya sejak azali Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat dengan zatnya. Dan yang kedua salahi qadim. Maksud salahi maknanya suluhi ataupun salahi. Apa maksud salahi ataupun suluhi ini? Boleh. Maksudnya contoh macam yang ditanya tadi, boleh tak Tuhan melihat makhluk tak ada lagi? Memang boleh. Cuma takluk sifat sama dan basar ni sulhi qadim. Maksud sejak azali lagi sudah boleh untuk melihat dan juga boleh untuk mendengar. Itu maksud sulhi qadim. Adapun kita sekarang ni, waktu kita kecil, pendengaran kita mungkin lemah. Bila dah semakin dewasa, baru kuat, penglihatan pun begitu, kudrat pun begitu, kecil, lemah. Bila dah dewasa, semakin kita kuat. Dan iaitu takluk keduanya dengan segala mungkinat yang diketahui Allah bahawasanya tak dijadikan dahulu daripada dijadikan. Maksudnya apa-apa hak mungkin
yang belum dijadikan lagi oleh Allah tapi akan ada. Maknanya ini termasuk dalam perkara-perkara sulihi alim. Maksudnya boleh dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga daripada takluk sifat sama dan basar ini ialah tanjizi hadis, iaitu terlaksana bagi perkara-perkara yang baharu. Contohnya kata dia iaitu takluk keduanya dengan segala mawjudat yang mungkin kemudian daripada adanya. Maksudnya setiap makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada, semuanya ini dilihat dan didengar oleh Allah sebagaimana dalam Quran Allah kata, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak gugur satu helai daun kecuali semuanya itu diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Syekh pendapat yang muhtamad, sama itu takluk bagi segala yang mawjud. Sebagaimana saya sebut tadi, khilaf di kalangan ulama, sebab setengah daripada kitab Jawi dia tulis takluk kepada sifat sama dan basar ini. Sifat sama mendengar apa yang jenis didengar, dan basar melihat apa yang jenis dilihat. Maksudnya dilihat yang berbentuk warna dan seumpamanya, hak yang didengar yang berbentuk masmu'at yang bergelombang dan seumpamanya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan yang dilihat dan didengar ini semua yang mewujudan, kerana ia termasuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya sendiri. Maka ini adalah lebih kuat berbanding dengan yang kata mubsarat dan juga masmu'at. Kata qil sama itu takluk bagi segala suara. Ini nombor dua. Pendapat yang kedua. Kata qil makna pada pendapat yang lain, sama itu takluk bagi segala suara dua. Maksudnya sifat sama hanya mengetahui benda yang bersifat suara, yang ada yang gelombang tu. Sama ada suara, sama ada nyaring ataupun sir, ataupun tidak nyaring. Qaul ini dhaif, kerana jika tiada mendengar melainkan suara dua, nescaya tiada mendengar Nabi Musa akan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalam Allah Subhanahu Wa Taala tiada berhuruf dan juga tiada bersuara. Dan nescaya lemah sama Musa daripada sama Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian itu batil. Mana perkataan pendapat yang demikian adalah tidak benar. Dan lagi jika tertentu dengan suara dua, nescaya bersamaan dengan sama yang baharu. Maksudnya pendengaran kita hanya boleh dengan suara gelombang saja, hal lain tak boleh dah. Dan nescaya lazim iftiqar, maksudnya berhajat, yang bukan bahasa Arab. Lazim iftiqar makna berhajat kepada yang menjadikan, dan iftiqar itu berhajat juga. Dan iftiqar itu tiada ada melainkan baharu. Mana sifat berhajat itu ada sifat baharu. Sebab kita tahu semua makhluk berhajat. Maka yang demikian itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib kita iktikadkan bahawasanya intisyaf ilmu itu ini habis cinta lainnya. Masa hak yang wajib kita iktikad, maksudnya Allah mengetahui dengan sifat ilmu, intisyaf ilmu, mengetahui melalui sifat sama, intisyaf yang berbeza dengan sifat ilmu. Begitu juga mengetahui dengan sifat basar, mengetahui juga intisyaf yang berbeza di antara sama dan basar dan juga ilmu. Maka dia wajib kita iktikadkan bahawa intisyaf ilmu itu lain daripada intisyaf sama dan basar, dan intisyaf sama itu lain daripada intisyaf basar, dan intisyaf basar itu lain daripada intisyaf ilmu dan sama. Maksudnya intisyaf mengetahui lah, knowledge. Mana apa yang Tuhan tahu melalui sifat ilmu berbeza dengan tahu melalui sifat sama dan basar. Sebab kalaulah tahu melalui ilmu dengan basar dan sama ini sama, maka seolah-olah sifat itu sama, sedangkan sama lain, ilmu lain, basar lain.
kerana tiap-tiap sifat Tuhan kita itu berlain-lainnya, maka apa tak? Maka ada? Tak nampak? Ada? Tiap-tiap sifat Tuhan kita tu berlain-lainan bagi taulannya. Berlain-lainan bagi taulannya. Taulan ni rakan lah. Maksudnya dia kata sama lain, bahasa lain, ilmu lain. Gitu. Taulan ni rakan. Maksudnya soal situ sifat-sifat tu dipanggil rakan. Ada kudrat-kudrat ilmu ayat sama bahasa kalam. Itu semua sifat-sifat. Jadi setiap sifat itu berbeza satu sama lain. Kalau kita kata mengetahui dengan sama basar dan ilmu ni sama, maka seolah-olah dia satu sifat. Sedangkan sama lain sifat yang berbeza di antara satu sama lain. Bagi taulannya. Dan tiada lazim ta'aluk ketiganya pada tempat yang satu itu jadi tahsilul hasil kerana bersalahan ta'aluk ketiganya. Jadi setiap ta'aluk kepada sifat sama basar dan juga ilmu berbeza-beza di antara satu sama lain. Kita tak kata dia jadi sama. Mana sebab itu kata dan tiada lazim ta'aluk ketiganya pada tempat yang satu. Maksudnya ta'aluk pada mawjudat, benda-benda yang wujud bukan bermakna dia sama, kerana dia berbeza. Ke-13 sifat kalam. Allah. Nanti kita baca pada minggu akan datang, insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.